Hai, Assalamualaikum. Hari ni sis nak share petua macam mana kita nak bersihkan kuku kaki ayam. Nak potong kuku kaki ayam senang dan mudah ya. Sebelum tu, first sekali kita kena cuci kaki ayam tu dengan garam dan juga asam keping. Kalau tak ada asam keping, korang boleh guna cuka. Okey, cuci bersih-bersih ya. Sampai dah jatuh dah. Okey, itu kita dah cuci 2-3 kali lah. Sekarang kita nak skip bagi cepat sikit. Jadi kita rebus dia dalam 10 minit. Okey. Yang ini kita belum potong dia punya kuku tau. Lepas tu korang ambil air kowe yang sejuk. Kenapa kita kena ambil air kowe yang sejuk tu? Supaya kita nak kaki ayam tu gemuk-gemuk, dia tak kecut. Itulah petuanya. Jadi kaki ayam tu gemuk, besar. Bila makan tu nampak macam puas hati ya. Okey, lepas tu korang bila dah masuk ke air sejuk tu kan, kacau. Lepas tu nanti korang buanglah air dia. Bila dah buang air tu, masa untuk kita potong kuku kaki ayam. Macam ni kan. Senang, korang guna gunting sahaja, tak payah guna pisau. Jadi kalau lepas ni, kalau korang yang nak buat bisnes kaki ayam kan, boleh ikut petua ni. Tengok gemuk kan, cantik gitu. Okey, selesai kita punya tugas.